Hidup ni sebenarnya cerita rasa. Cerita rasa sakit. Puan tahu cerita rasa sakit? 1000 cerita rasa sedih, rasa kecewa. Ya, suatu ketika aku pernah kecewa denganmu. Tapi baru hari ini aku baru memahami bahawa tak sepatutnya aku kecewa denganmu. Seharusnya aku kecewa dengan diriku sendiri. Kerana silapnya aku kerana mencintaimu. Tak tahu. Sepatutnya aku mencintai pemilik diriku. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang semuliakan, dihormati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, sekali lagi kita melafazkan rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-gala nikmat yang telah Allah taala kurniakan kepada kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan memulakan kitab baru, Hidup Bertasawuf. Ya, Hidup Bertasawuf. Saya ulang sedikit apa yang telah saya sebut sebelum daripada ini dalam kitab yang kita baca, Hidup Bertauhid. Ya. Dia panggil apa ya? Tagline ke apa? Contohlah saya nak sebut. Saya susun buku-buku sebab sebenarnya yang saya tulis ni dah agak lama. Bukan buku ni lah, yang lain-lain pun. Saya bawa satu konsep dalam penulisannya. Saya tulis hidup. Ya, sebab kita sekarang ada dan kita hidup. Dan dengan hidup itulah kita menjalani kehidupan. Maka macam mana kita nak hidup? Maka hidup ni ada hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup beribadah. Selama mana kita hidup, pasti kita akan lalui hidup-hidup yang kita tempuhi. Salah satunya dalam bab ilmu, maka kita kena hidup berilmu. Jangan hidup dalam keadaan jahil. Setelah berilmu, kita kena hidup beramal. Dan dalam masa kita nak beramal, ada ilmu yang kita nak beramal. Maka ada ilmu tauhid, maka hiduplah dengan tauhid. Belajar ilmu satu bab, hidup dengan ilmu tu maknanya beramal dengan ilmu tu satu bab yang lain. Dalam bahasa lain ialah menjiwai. Hidup dalam bahasa lain juga menghayati. Tapi saya guna perkataan hidup bertasawuf. Islam ni ada 3 ilmu. Ya, ataupun Islam itu sendiri ada 3 unsur yang paling besar. Unsur akidah, unsur syariat, unsur akhlak. Itu Islam. Islam pada akidahnya, Islam pada syariat, Islam pada akhlak. Macam mana nak Islam pada akidah? Maka Islam itu adalah agama yang menekan soal ilmu. Maka dalam bab akidah, ilmu tauhid. Ini yang tuan-tuan dan puan-puan dah tahu ni. Cuma saya ulang balik sedikit untuk saya di sini. Dalam bab ilmu syariat ataupun ilmu untuk beribadah, dalam ibadah solat, ibadah muamalat dan sebagainya, maka ilmunya ilmu fiqh. Maka satu lagi ilmu akhlak. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak bukan di mulut, akhlak bukan di tingkah laku, akhlak tu di hati. Hati yang lembut maka bicaranya lembut. Hati yang keras maka bicaranya keras. Ya, hati yang bengis maka tindak tanduknya bengis. Ya, hati yang penyayang maka tindak tanduknya membawa kasih dan sayang. Maka di sini, maka ilmunya ilmu tasawuf. Itu dia. Ataupun disebut ilmu penyucian jiwa, tazkiyatun nafsi. Terpulanglah nak nama apa, tapi ulama-ulama yang selalunya menulis ilmu tasawuf. Baik, bila mana kita belajar ilmu tasawuf, maka kita kena hidup dengan ilmu itu. Sebagaimana kita belajar ilmu tauhid, macam mana kita nak hidup dengan ilmu tauhid? Maka sebab tu saya tulis pada puan-puan susun yang kita dah khatam tu, hidup bertauhid. Dan bila mana kita bicara tentang hidup bertauhid, bicara kita bukan sekadar bicara teori, tetapi bicara rasa untuk kita amal. Maka sebab itulah buku ini pun bukan buku tasawuf teori. Dia ada tasawuf amali. Tasawuf untuk kita baca dengan kita belajar, kita fahami dan kita menghayati dan menjiwai, bahkan kita hidup dengan
ilmu tersebut. Apa dia? Ilmu penyucian hati. Ilmu penyucian jiwa. Itu saya tulis hidup bertasawuf. Baik, cuma buku ni, kitab ini adalah karangan Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad Zaki bin Ibrahim Al-Khalil Al-Husaini Asy-Syazuli. Ya, keturunan daripada baginda Nabi sebelah Saidina Husain, iaitu Al-Husaini. Beliau ni guru kepada syekh saya, kepada mursyid saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani. Dan beliau ni, saya sempat juga dengan beliau. Beliau meninggal dunia pada tahun 1998. Tapi saya di Mesir akhir 1996. Sempatlah syekh saya bawa pergi mengaji dengan beliau ni, Syekh Zakiuddin Ibrahim. Cuma yang penterjemahnya ialah Tuan Guru Sidi Muhammad Hanif. Sidi Muhammad Hanif ni, beliau salah seorang daripada murid yang sama dengan saya, sezaman dengan saya, dengan Syekh Yusuf. Daripada tahun 1997 sampai sekarang ni, lebih kurang dekat 30 tahun berada bawah mursyid Sayyidi Syekh Yusuf. Cuma beliau terjemah bagi pada saya supaya saya susun. Maka saya minta izin, saya letak di situ nama kitabnya, Bicara Tasawuf dan Para Sufi. Okey ya? Tak apa, tu sedikit pengetahuan. Tajuk asalnya ialah Al-Khitab. Apa makna khitab? Ungkapan-ungkapan bicara. Tapi saya pun tulis di situ bicara tentang apa? Ungkapan apa? Tentang tasawuf dan para sufi. Siapakah para sufi? Ialah orang-orang yang beramal dengan ilmu tasawuf, ilmu penyucian hati. Okey ya? Sebagaimana kita, okey, saya sebut lagi sekali, tambah satu lagi. Sebagaimana kita ni ada jasad, ada roh. Bila mana ada jasad, ada roh, ada hati, ada akal, ada nafsu. Maka sebagaimana jasad kita kotor, maka hati kita juga boleh kotor. Akal kita juga boleh kotor. Nafsu kita boleh kotor. Roh dia tak kotor. Ya, roh ni sesuatu yang bersih. Cuma dia terbelenggu dengan hati yang kotor, pemikiran yang kotor. Jasad kotor kena mandi, kena bersihkan. Ada sabun mandi. Hati yang kotor kena bersihkan. Tahu hati yang kotor, hati yang ada riak, hati yang ada sombong, hati yang ada hasad. Ada pemikiran yang kotor. Ingat dulu kita bincang pasal budaya kuning. Berapa ramai manusia fikirannya terbelenggu, tercemar dengan budaya kuning. Ingat lagi tak? Tak ingat ya? Ada satu ketika dulu, penulisan-penulisan dalam SPM dulu, mungkin zaman saya lah kan. Tak pernah dengar dulu. Okey ya. Mungkin pernah dengar, cuma pernah lupa. Tak apalah, okeylah. Okey, satu lagi kitab ni, tajuk dia ditulis di bahagian dalam, dia tulis tajuk dia Ya Waladi. Apa makna Ya Waladi? Ya Waladi ni wahai anakku, ataupun wahai anak muridku. Itu maksud Ya Waladi ni, wahai anak muridku. Kerana kita ni ada dua ayah. Satu ayah biologi, satu lagi ayah secara kerohanian. Ayah biologi ni, dia akan jaga kita, bagi makan, bagi minum, bagi sekolah, bagi tidur, bagi rumah, bagi kenderaan. Itu ayah kita kan, bawa kita ke, itu ayah kita. Tapi kalau ayah tu juga melibatkan sebagai seorang guru, dialah ayah kita, dialah guru kita, maka dia menjadi ayah kepada dua. Ya. Jadi sebab tu kadang-kadang, bahasa mudah tak baca, kita banyaklah nanti rugi masa. Saya nak bagi tahunya bahasa mudahnya, kita kat sekolah-sekolah tu kita bagi nama apa? Anak murid. Kenapa anak murid? Anak kita ke? Bukan anak orang. Tapi pelajar itu sebagai anak-anak kita. Anak yang kita bimbing dengan ilmu, bimbing dengan akhlak. Sebab tu dalam buku ni dia tulis Ya Waladi, wahai anakku. Anak di situ merujuk pada anak murid. Maka perbahasan di sini ada dalam 17 perbahasan, insya-Allah ya. Dan pada asalnya tak ada letak tajuk, tak ada letak apa. Jadi saya untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, saya letak tajuk satu apa perbahasan dia, di bawah tajuk satu tu apakah isi-isi kandungan perbahasan. Okey, baik, selesai di situ. Kita nak terus kepada muka surat 1. Saya nak baca rekas-rekas ya. Muka surat 1 tu gambar Sayyidi Syekh Muhammad Zaki bin Ibrahim Al-Khalil Asy-Syazuli. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang baik. Ayahnya Sayyid Ibrahim Al-Khalil bin Ali Asy-Syazuli Al-Husaini. Baik, saya sebut ringkas. Ayah beliau daripada keturunan Sayyidina Husain. Ibu ataupun bonda beliau namanya Asy-Syarifah Fatimah An-Nabawiyah Al-Hasaniyah, berketurunan daripada Sayyidina Hasan. Ya. Maka pada diri beliau ni ada dua jalur keturunan Nabi. Satu daripada Sayyidina Husain, ayahnya. Satu daripada Sayyidina Hasan, ibunya.
Okey. Beliau ada 2 orang anak, 2 laki-laki dan ada 3 anak, minta maaf. 2 laki-laki dan seorang perempuan. Dilahirkan di Bulaq, Qahirah pada tahun 1916. Ada juga yang mengatakan 1906 dalam tulisan beliau. Baik. Cuma muka surat 2. Ni saya rekan-rekan ni, yang selebihnya tuan-tuan dan puan-puan baca sendirilah ya. Beliau dibesarkan dalam suasana keilmuan sufi yang memberi kesan terbesar pada pembentukan ilmiah dan rohaninya. Ya. Beliau mempelajari ilmu pengetahuan daripada ayahnya. Maknanya ilmu sebahagian besar ilmu yang mengalir dalam dirinya daripada ayah. Kerana ayah beliau ada seorang ulama besar. Muka surat 3. Ya, muka surat 3, para guru. Itu guru-guru beliau. Saya tak baca satu-satu lah. Ni guru-guru yang utama. Lebih kurang ada 22 orang guru yang utama. Ya. Dan murid-murid beliau, itu muka surat 4 tu. Tu yang atas sekali tu Syekh Dr. Yusuf bin Muhyiddin Al-Bakhlasani, mantan mufti Kanada tu Syekh saya, mursyid saya. Ya, mursyid saya yang bimbing saya dekat 30 tahun dah. Sampai sekarang ni tak berhenti lagi lah. Saya duduk dengan beliau. Jadi saya ni belajar daripada tahun 1996 akhir sampai sekarang ni dengan beliau. Tak pernah terputus. Tadi baru hantar mesej. Beliau selalu hantar mesej. Kita tak hantar, dia yang hantar. Ya, beliau seorang orang Lubnan. Cuma pernah menjadi mufti orang Islam, umat Islam di Kanada. Sekarang duduk di Mesir. Anak murid Syekh Zaki juga Profesor Dr. Ali Jumaah. Ni mantan mufti Republik Mesir. Dan pernah mari ke sini kan, tahu Dr. Ali Jumaah mari di sini. Beliau mufti Mesir sebelum ni lah. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Mahina, penasihat Syekh Al-Azhar. Ya, Al-Azhar dia ada syekh dia, ada penasihat syekh lagi. Ya, maka ni anak murid beliau. Begitu juga mantan Hakim Mahkamah Rayuan Republik Syekh Abdul Mawahib At-Tuni, juga anak murid beliau. Itu antara kitab-kitab yang beliau tulis. Lebih kurang ada 14 buah kitab. Yang utama lah. Saya tak tulis semua. Kemudian muka surat 6. Muka surat 6. Cuma beginilah. Saya tak nak baca semua. Saya nak baca muka surat 7 tu sedikit. Muka surat 7 tu. Sebab yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Ya. Beliau pernah menulis. Beliau kata apa dalam tulisannya. Seorang penulis menulis kepada saya. Dia nukilkan ada seorang penulis lain. Tulis kepada beliau. Menuduh saya mengunci diri saya dalam kebejatan tasawuf, jatuh ke dalam lapisan keagamaan yang mundur dan hidup mundur pada masa-masa kebuntuan yang lalu, semasa kita berada di zaman progresif yang tidak bertamadun, yang belum pernah diketahui oleh dunia kita sebelumnya. Ada penulis menuduh, tuan-tuan sekalian, sampai sekarang pun ada. Kalau kita okey, saya baca sikit lagi bawah tu. Apa yang saya mahu nyatakan kepada saudara ini dan orang-orang seumpamanya adalah bahawa saya sebagai seorang yang berserban dan berjubah terus mendidik diri saya dan mengajarkannya setiap budaya dari timur dan barat, mencari kebijaksanaan, mengejar kebenaran setiap kali kesihatan, masa dan kemampuan saya mengizinkan saya. Dia ada orang ni tuan-tuan, dia tengok orang yang pakai jubah ni, pakai macam ni, macam ni, pakai serban, pakai jubah, ada shawl pula kat sini ni. Ni. Kan. Siapa orang ini? Orang seumpama ni, termasuklah beliau pernah dituduh dahulu, kalau bahasa mudahnya, dalam bahasa kampung kitanya, katak bawah tempurung. Ia tidak kolot, tak up to date, ketinggalan zaman, ustaz-ustaz kampung. Dia tak tahu apa-apa. Okey, termasuklah di Mesir, di mana-mana tempat. Apatah lagi orang-orang yang berkait dengan pengajian ilmu tasawuf ni. Hidup untuk berzikir. Maka yang pakai serban macam ni tak berkembang pemikirannya. Sebab apa? Sebab dah kotaknya dah dibalut dengan serban. Betul ni. Ni tuduhan-tuduhan di luar sana. Bahkan sampai ke hari ni tak berhenti-henti. Sehingga ada seorang ustaz tu. Ya, dia kata apa? Ilmu tasawuf ni ilmu air acak. Tahu kan? Pernah tengok dia punya video dia. Ya, air kumbahan. Ni ilmu-ilmu yang macam ni, orang yang mengajar ni, orang-orang yang tak ada level, tak ada itu, keji. Itulah tuduhan-tuduhan. Okey, tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Itu tuduhan, biasalah. Maka dia cakap macam ni pada kita. Saya nak jawab dalam bentuk tulisan. Sebagaimana saya, dia kata saya, ya, walaupun pakai serban, pakai jubah, duduk berzikir dalam bilik suluk, kan, contoh, buat kuliah-kuliah tentang zikir dan sebagainya. Beliau kata apa? Tuan-tuan, tolong, lepas ni tolong baca sikit lah. Yang bahasa-bahasa Inggeris tu saya tak mahir sangat. Tapi saya nak suruh tuan-tuan baca. Sebagaimana saya membaca sejarah Islam dan falsafah
perkembangan doktrin, kemunculan mazhab dan pecahan-pecahannya. Saya mengikuti tasawuf dan salafism, perkembangan sejarah Muslim, dan saya mengikuti ahli kesusastraan, mereka cerita, pengkritik, satira dan prosa bahasa Arab. Ya. Ni dia ada. Maknanya, perkara ini nak cerita pada kita, memang dia ikut perkembangan ilmu tasawuf dan dia mahir dan dia ada mursyid dalam bidang tasawuf, khususnya tariqah Syazuliyah. Tetapi beliau juga ikut perkembangan salafism, fahaman-fahaman salafi, perkembangan sejarah Muslim, mengikuti sastra mereka cipta dan termasuk perosak bahasa Arab. Ya, orang Arab ada duk rosakkan bahasa Arab. Ya, sebagaimana orang Melayu juga ada duk rosakkan bahasa Melayu dengan campur aduk. Ya, campur aduk rojak, bahasa rojak. Kita sebenarnya kena bangga dengan bahasa kita. Okey, jangan kita rosakkan bahasa kita dengan bahasa rojak. Nak cakap Inggeris, cakap Inggeris. Nak cakap Melayu, cakap Melayu. Jangan campur-campur. Nak cakap Bangla, cakap Bangla. Selalunya minta maaf orang Bangla, ya, minta maaf banyak-banyak. Orang Bangladesh. Dia lah. Sana mari. Kita kena betul tu. Mana ada sana mari? Mari sini, memang cakap dia. Tak adalah tu contoh. Dah, rugi masa. Nak bagi tahunya, ada orang Arab juga duk tengah rosakkan bahasa Arab. Mereka tak berbangga lagi dengan bahasa Al-Quran. Okey, selesai. Maknanya dia ikut perkembangan itu, dia tidak biarkan masyarakatnya begitu. Dia begini, nak tahu. Salah satu ulama' ni, dia akan ikut perkembangan zaman. Ulama' tidak dinamakan ulama' kalau dia biarkan umat pada zaman itu dengan cara itu. Tak. Dia tahu. Dan dia, sebab apa? Sebab dia berperanan memimpin umat dengan ilmu, dengan amal. Maka dia kena tahu apa yang sedang berlaku. Okey, ya? Baik, saya juga mempelajari seni-seni gotik. Seni gotik ni seni apa, tuan? Tapi ada satu golongan yang kita tengok dia ni hidup dengan gaya gotik. Maknanya dia tahu, ni beliau ni lahir 1916 tahu. Kita ni okeylah sikit zaman milenium. Zaman dunia tanpa sempadan. Beliau ni dia dah tahu dah gotik, dah perkembangan sehingga ke Renaissance. Sastra klasik lama dan baru. Romantisme apa ni? Romantism. Tengok tu apa tu? Realism, simbolism, obligatorism, abstract, bahkan Picasso dalam lukisan, Andre dalam sastra, dalam muzik. Tengok. Maka dia ikut perkembangan sampai ke muzik. Okay, ya? Macam kita kena tahu di Malaysia muzik apa? Dulu rock kapak. Balada. Lagi? Rap, hip hop. Contoh, yo. Tu golongan apa tu? Tak adalah nak bagi tahu masyarakat kita itu sampai ke tahap tu. Maknanya tampak aja macam ni. Pakai serban, tahulah juga. Ya. Dulu-dulu tahulah Westlife, Backstreet Boy. Lagu-lagu berkaitan dengan Flying Without Wings. Tahulah, bukan tak tahu. Ingat pakai serban macam ni mundur ke? Contoh. Contoh. Tahulah Bryan Adam apa semua sekali. Everything I do for you. Bukan kami tak tahu. Contoh. Nak lagi contoh-contoh lain. Buang masa je nak cakap. Tapi jangan pandang orang sebelah mata. Okey? Okey. Okey, saya juga ni bukan nak cakap saya, nak cakap di sini ni. Saya membaca karya Shakespeare, Bob, Shelley, Bacon, Hegel. Tak tahulah banyak lagi ni. Tengok ni. Dia baca ni. Karya-karya begini. Maknanya orang-orang sufi ni dia bukan sembarangan tau. Sebab tu kalau kita pergi jumpa dia, jangan cakap banyak. Dia boleh cakap semua pasal kita. Yang paling dahsyat sekali kita pergi jumpa dia, itulah kali pertama kita jumpa dia, dia boleh cerita kita daripada kecil sampai sekarang. Kasyaf. Okey ya. Cuma tadi saya terlepas tadi. Beliau belajar bahasa Perancis, bahasa Inggeris, bahasa Jerman. Tu muka surat 6 tu silap tadi. Beliau mempelajari bahasa Inggeris di sekolah rendah. Beliau turut mempelajari bahasa Perancis dengan Profesor Daud Sulaiman. Beliau juga belajar bahasa Jerman di Kaherah dengan Profesor Raghib Wali. Dan beliau pernah menterjemahkan bahasa Jerman ke dalam bahasa Arab. Puisi-puisi bahasa Jerman dalam bahasa Arab. Ni. Bukan orang biasa. Okeylah, takat tu dululah. Penat baca. Okey ya. Muka surat 8. Sebab kita nak belajar ni. Sebab masa dah ada.
Sekadar nak jawab. Sebenarnya kadang-kadang dunia yang ada hari ni, jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa. Ada manusia, mereka merasakan mereka terlalu hebat kat dunia. Mereka tak tahu dunia dan akhirat ada orang lain yang hebat. Ada orang dunia hebat, akhirat hebat. Siapa dia? Ya, ulama-ulama, aulia-aulia. Cuma kita je tak kenal mereka dengan baik. Beliau meninggal dunia pada tahun 7 hari bulan Oktober 1998 pada usia 92 tahun. Ya, dikebumi di sebelah kubur bapa dan datuk beliau di Masjid Ashirah Muhammadiyah. Di sinilah yang kami dibawa oleh guru kami untuk pergi belajar di situ. Beliau ni masa saya pergi tu dia dah kena papah dah, papah. Tapi letak kat kursi, bercakap macam orang sihat. Kemudian papah balik masuk dalam bilik. Saya sempat bersalam sekali je dengan beliau sebab orang jaga sebab dia dah dipapah dah pada masa tu. Tapi saya pergi setahun selepas itu beliau meninggal. Okey, baik, kita terus pendahuluan muka surat 9. Beliau tulis di sini ya waladi, wahai anakku ataupun wahai anak muridku. Sa'altani anit tasawufil haq. Sa'altani, kamu bertanya kepadaku. Maknanya ada anak-anak murid beliau bertanya kepada beliau. Anit tasawufil haqqi, tentang ilmu tasawuf yang sebenar. Maknanya ada orang dia mengajar tasawuf tapi dia mengajar dengan cara yang tidak benar. Bagaimana cara yang tidak benar? Salah satunya dia tak ada guru. Dan kitab yang dia baca tu bukan dengan kitab yang guru dia baca kepadanya. Nanti selepas pada ni banyak. Kerana ilmu tasawuf ni dia ada level-level dia. Yang kita duk mengaji penawar bagi hati. Itu ilmu tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu. Yang kita duk mengaji Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali. Banyak lagi yang lain-lain. Jadi yang kita mengajar ni, sebab benda ni dia melibatkan hati. Ilmu ni ilmu hati. Ilmu hati ni dia tak boleh pandai-pandai ikut suka nak cakap. Hati adalah hati, rasa adalah rasa. Ya, orang yang tak pernah rasa, dia tak boleh berbicara dengan rasa. Nanti dia berbohong di atas rasa. Akhir sekali orang rasa apa yang dia tidak rasa, dia rasa yang apa yang orang tak rasa. Maka dia ikut suka untuk dia cakap sesuka rasa. Okey, boleh. Zakat tu boleh ya. Cukup dulu. Nanti kita bermadah juga tanpa rasa. Sedangkan madah-madah itu penuh dengan sejuta rasa, 1000 makna. Okey, selesai di situ dulu. Okey, sa'al tani, anak muridku bertanya kepadaku, anit tasawuf, tentang ilmu tasawuf. Al-haq, yang sebenar. Waha ana dha. Ya, waha ana dha, inilah aku, sekadar apa yang ada pada diriku, biiznillah, dengan izin Allah. Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Aktubu ilaika, aku catatkan kepadamu. Aktubu tu asal maknanya aku tulis untukmu. Tengok ya, guru-guru ni bila mana dia menganggap murid itu adalah anak-anak dia, maka dia meraihkan permintaan itu. Tak apalah kau minta pada aku, tak apa. Sekarang aku tulis kepadamu. Ya, aku tulis kepadamu syai'an mimma yahduruni min hawamishihi. Baik, aku catatkan. Aktubu tu aku catatkan. Ilaika, kepadamu. Mimma, sebahagian daripada nota-nota kaki, yahduruni, yang melintasi di hatiku. Okey, apa maknanya? Tapi begini, kalau saya ikut terjemahan asal, mimma, sebahagian, yahduruni, yang melintasi di dalam hatiku, min hawa mishihi, daripada nota-nota yang aku akan ungkapkan kepadamu. Tapi tak apa, kadang-kadang bahasa Malaysia ni dia dahulukan. Hawa mishi tu nota-nota kaki. Maknanya sesuatu yang ringkas. Nota-nota kan ringkas kan? Sesuatu yang ringkas. Yang mana yang akan aku tulis ini yang melintasi di dalam hatiku. Maka bicara ni bicara hati. Aku cakap ni dengan hati aku. Aku tulis itu yang terlintas di hatiku. Bukan di fikiranku, bukan. Sebab tu ada ilmu yang pada akal, tapi ada ilmu pada hati. Ilmu pada akal sampai satu waktu dia terbatas. Kerana akal ni sifat dia sampai masa dia terbatas. Dalam bahasa lain, dia buntu. Secerdik mana manusia, secergas mana manusia, sejenius mana akal manusia, pasti suatu saat dia akan terbatas dan dia akan terbuntu. Dia buntu. Dia tak boleh nak buat apa. Ya. Last sekali, apa yang dia fikir, menghabisi dirinya sendiri.
kerana sudah buntu. Tapi ada satu ilmu yang sangat luas, yang sangat dalam, yang tak terjangkau. Ya, lebih daripada dalamnya lautan, lebih daripada luasnya samudera. Ilmu hati. Okey, maka sebab tu dia akan luahkan ni, dia akan tulis ni, ialah rasa-rasa hatinya. Maka bersiap sedialah hati-hatimu, wahai apa? Wahai ahli syurga. Kan? Kerana hati inilah yang akan dipersembahkan untuk Allah lihat layakkah kita ke syurga. Hati. Allah tak tengok wajah. Okey. Baik. Wa uwajjihuka ila ba'dhi afaqi masyarifih. Wa uwajjihuka ni, aku akan tunjukkan, aku akan fokuskan kepadamu, tunjuk supaya kamu fokus kepadamu, afaq, kepada sebahagian sudut-sudut masyarifih. Afaq ni ufuk, yang kita sebut bahasa Melayu kita ufuk. Ya. Aku akan tunjukkan kepadamu setiap ufuk-ufuk ataupun sudut-sudut masyarifih, sudut-sudut kemuliaannya. Kemuliaan apa? Kemuliaan ilmu tasawuf yang benar, yang akan membawa hatimu kepada Tuhan yang maha benar. Okey ya? Sini dia guna kamu. Okeylah ya, puan-puan jangan terasa pula. Nanti ustaz ni cakap mu pula dengan aku ni. Kan? Dirimu. Saya ada tulis, tak boleh tak payah cakap lagi. Kemudian untuk apa itu semua? Litata'arrafa ala ba'di haqa'iqih, agar kamu dapat mengenal sebahagian hakikat-hakikatnya. Ilmu ni dia ada ilmu hakikat. Dia ada ilmu syariat, dia ilmu tarikat, dia ilmu hakikat. Maka sampailah kita kepada makrifat. Okey. Syariat nak sampai hakikat kena ada tarikat. Tarik tu jalan yang menyampaikan kita kepada hakikat. Syariat tu peraturan yang mesti kita ikut. Suka tak suka, mahu tak mahu, hidup mesti bersyariat. Dan tidak ada hakikat tanpa syariat. Okay? Kalau ada orang mendakwa kita bahawa saya sudah maqam hakikat, saya tak perlu lagi syariat, orang ni sesat. Cakaplah terang-terang, sorry, you sesat. Kerana tak ada syariat, apa yang kita hidup? Dengan apa kalau kita ada syariat? Syariat itu dari Allah, daripada Rasul. Kalau tidak hidup dan dengan syariat, peraturan dari Allah dan Rasul, maka sesat. Tak payahlah bijak taruh mana pun. Ya? Baik. Maka hakikat. Syariat, nak sampai kepada hakikat, mesti tarikat. Tarikat itu adalah madrasatut tasawuf. Madrasah untuk belajar dan beramal ilmu tasawuf. Itu tarikat. Itu ustaz yang sesat. Yang sesat tu bukan tarikat, itu terikat. Okey, jangan salah faham tau. Terikat. Tarekah ini ialah seorang mursyid yang akan membawa murid-muridnya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Bila mana seorang guru itu sudah mula membawa muridnya kepada dirinya, maka itu bukan tarekah, itu terikat dengan gurunya. Sebab tu syekh saya bila mana dia ajar saya dah 30 tahun, macam-macam. Belakang ni saya letak ya, ijazah-ijazah yang syekh saya bagi kat saya. Bukan apa, saya berbicara di sini, bukan saya bicara sekadar ungkapan-ungkapan yang saya terlintas di fikiran saya, ataupun sekadar cetusan-cetusan rasa yang saya sendiri ingin cetuskan, bukan. Tapi saya mengambil daripada guru-guru saya yang mencurahkan rasa, berkongsi hidup. Kadang-kadang rasa ni boleh kongsi tau. Apa pernah berkongsi rasa? Berkongsi rasa, berbuah cinta. Tak pernah? Tak pernah ya? Tak ada, tuan-tuan, saya macam biasa. Saya tanya, tuan-tuan jawab pun tak apa, tak jawab pun tak apa. Sebab saya yang akan jawab. Saya akan jawab. Tak ada masalah. Kadang-kadang orang duduk tengah sedih, kita pun berkongsi sedih dengan dia. Merasai kesedihan dia. Itu berkongsi rasa. Dan hidup ini sebenarnya 1000 dan sejuta cerita rasa. Hidup ni sebenarnya cerita rasa. Cerita rasa sakit. Apa tahu cerita rasa sakit? 1000 cerita rasa sedih, rasa kecewa. Ya, suatu ketika aku pernah kecewa denganmu.
Tapi baru hari ini aku baru memahami bahawa tak sepatutnya aku kecewa denganmu. Seharusnya aku kecewa dengan diriku sendiri. Kerana silapnya aku kerana mencintaimu. Tak tahu. Sepatutnya aku mencintai pemilik diriku, Allah. Kerana cinta yang tulus, cinta tanpa syarat adalah cinta Allah. Itu orang panggil cerita cinta, cerita rasa cinta. Okey, takat tu dulu, nanti tak habis. Ya, hidup ni ada cerita-cerita rasa. Sakit, sedih, pilu, keluh, kelelahan. Macam saya sekarang ni, jiwa saya ni sekarang ni sedang mengalami jiwa kacau. Contoh ni contoh. Jangan salah faham ni. Saya ustaz, jiwa saya sedang kacau. Tak apa, teruskan rasa kekacauan itu. Kerana tak mungkin kita akan rasa tenang sebelum itu kita rasa kacau. Tak mungkin kita rasa sihat kalau sebelum itu kita tak rasa sakit. Tak mungkin kita letakkan sebuah harapan kalau sebelum itu kita pernah kecewa. Okey? Itulah. Ni bukan biasa-biasa lagi, ni bukan hakikatnya lagi. Tapi walau bagaimanapun dia kata agar aku dapat mengenalkan sebahagian hakikat-hakikatnya. Okey, fangkulu ilaika ba'dha ma qala rijaluhu, maka aku akan sampaikan kepadamu sebahagian perkara yang telah disebut oleh para ulama ahli tasawuf. Disebut rijal, tokoh-tokoh ulama tasawuf. Kadang-kadang disebut as-sadah as-sufiyah. Di luar sana, daripada dulu sampai hari ini, ada tokoh-tokoh ulama yang sangat-sangat mahir dalam bidang penyucian hati, ilmu tasawuf. Dulu siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ibrahim bin Adham, Imam Junaid, apa lagi? Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hasan Asy-Syazuli, Imam Abu Abbas Al-Mursi, Imam Ibn Athaillah Skandari yang kita duduk mengaji kitab hikam tu. Itu tokoh-tokoh dalam bidang yang bicara pasal 1000 rasa. Okey, ni. Rasa yang paling indah, rasa dengan Tuhan. Kerinduan, kecintaan dan segala-galanya dengan Tuhan. Itu aku akan bawa dalam kalam mereka ni katanya. Hal kerohanian yang menyampaikanku kepada ilmu tersebut. Dan aku juga akan membicara kepadamu hal kerohanian. Ruh yang mana dengan hal kerohanian itu yang menyampaikan aku kepada ilmu tersebut. Maknanya ilmu ini dia bukan sampai dengan akal. Ilmu yang sampai dengan hati dan jiwa yang bersih, yang tulus, yang suci, yang benar, yang jujur. Okey? Maka sebab itu kata kena persiapkan jiwa-jiwa yang sangat benar. Dan apa lagi? Wa ma kana min faidil haqqi, dan apa sahaja yang datang daripada limpahan anugerah Allah Taala jalla jalaluh, Allah Taala yang maha agung. Maka yang akan dia berbicara ni juga limpahan-limpahan ilmu yang Allah bagi secara langsung kepada beliau. Ilham nama dia. Okey, ada ulama-ulama, ada aulia-aulia, mereka mendapat ilham secara langsung. Puan-puan boleh bayang tak? Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ulama ni dia boleh karang kitab, ratusan kitab, satu kitab tu kadang-kadang ada 20 jilid. Daripada mana ilmu tu? Kita nak baca kitab yang nipis ni pun 2 tahun tak kena gaya. Macam mana Imam Ghazali boleh karang tu kitab Ihya Ulumuddin tu? Macam mana Imam Ibn Hajar Asqalani ni dia syarah kitab hadis 25 tahun dia karang kitab tu, 25 tahun. Tebal-tebal ni, 2 kali ganda tebal ni. Dia dalam 20 jilid. Tengok cetakan dia lah kitab. Macam mana? Daripada mana ilmu dia? Kalau tidak limpahan ilham daripada Allah, anugerah daripada Allah. Okey ya? Okey, tak apa. Waqad yafutuni tansik wa tazwid. Terjemah dia muka surat 10. Kadang-kadang, kenapa terjemah kadang-kadang? Sebab yafutuni itu fi'il mudhari'. Tak apa. Perkataan qad yang berada di awal perkataan fi'il mudhari', dia terjemah kadang-kadang. Tapi kalau qad berada di awal fi'il madhi, maka dia jadi sesungguhnya. Tak apalah, biarkan dulu. Waqad yafutuni, dan kadang-kadang aku kehilangan. Kehilangan apa? At-tansik, susunan kata. Wat-tazwik, hiasan bicara. Tapi kawan saya ni dia terjemah susunan dan hiasan kata. Dalam duk tengah menulis tu kadang-kadang hilang susunan kata. Kerana apa? Kerana dia bukan mengatakan, bukan dengan lisan ini. Dia berbicara dengan lisan hati. Dalam bahasa Arab disebut lisanul qalbi. Kita tak ada 2 lidah. Lidah yang ni
lidah hati. Sebab tu ada waktu kita berbicara dengan mulut, ada waktu kita berbicara dengan bicara hati. Okey ya? Pernah tak kita bicara dengan hati? Duduk diam-diam cakap. Tu nak ke mana pula tu? Ini hati ni. Jalan dengan siapa pula? Ni hati ni. Mulut tak dengar, bicara hati. Maka kadang waktu dia kehilangan susunan kata hatinya. Sebab kadang-kadang kenapa? Sebab kadang-kadang hati ni kan dia berbolak-balik. Dan mana tadi? At-tazwik. At-tazwik ni ialah hiasan bicara. Tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang sufi ni, kalam-kalam dia sangat indah. Kalau kita boleh baca kitab dia, ya Allah, dia mengungkapkan kata-kata yang sangat indah. Ungkapan-ungkapan yang sangat jauh dan dalam, yang membawa jiwa dan hati kita kepada Tuhan Ar-Rahman. Okey, baik, tak apa. Kemudian, walakinnani, akan tetapi aku, as'alullah, aku bermohon kepada Allah, alla yafutani at-tahqiq wat-taufiq. Walau bagaimanapun, di saat aku kehilangan susunan kata dan hiasan bicara, akan tetapi aku pohonkan kepada Allah Ta'ala agar aku tidak kehilangan pencapaian kepada hakikat. Walau bagaimanapun, agar aku minta dengan Allah agar aku tidak hilang, supaya aku dapat bercakap secara hakikat. Apa makna hakikat paling-paling kurang maknanya? Hakikat ni ialah sesuatu yang sebenar-benarnya. Bicara ni ialah apabila hati kita berbicara begitu dan mulut kita bercakap begitu dan kita menulis pun begitu, itulah kata-kata yang benar. Tapi berapa ramai manusia hatinya berkata lain, mulutnya berkata lain. Dia tulis pula lain. Betul? You okay tak? Tak ada. I okay. Pergi belakang menangis. Betul? Macam kita dengan suami kan, kita kena cakap betul. B, you akhir-akhir ni kenapa gini? Cakap betul. Lepas tu suami pun tanya, you marah ke? Kita pun, tak. Macam boleh gitu? Cakap, okey, sekarang memang I marah. Itu baru cakap benar. Cakap benar banyak menyelesaikan masalah. Cakap aja. Okay? Kalau kita dah lari awal-awal perkataan kita tak sama hati kita dengan mulut kita, memang lepas tu masalah. Cakap betul. You terasa hati ke? Kalau isteri kita tanya, B, you terasa hati ke dengan I? Ya, memang I terasa. Tak payahlah nak jaga hati. Cakap betul. Ya, I terasa. Ya, itu yang makan hati tu. Okey, sambal belacan berulam hati tu. Contoh. Berulang jantung. Okey. Saya ingat sambal belacan. Okeylah. Boleh lah ya? Masa happy ni, happy lah dulu. Apa diam pula? Takut. Allah. Okey, boleh ni? Jadi, apa makna hakikat? Paling zahir makna hakikat itu sesuatu yang benar. Apa yang benarnya? Hati dan lidah kita sama. Hati dan tindak tanduk kita sama. Itulah benar. Sebab tu Allah letak iman tu di hati untuk dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan. Okey ya, boleh. Okey, selesai. Dan petunjuk hidayat. Maka beliau berdoa di sini. Kita sama-sama aminkan doa beliau. Allahumma inni, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung denganmu, an atakallafa ma la uhsin. Ini saya terjemah ringkas-ringkas yalah, ni doa yang kita boleh baca. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa aku memikul bebanan yang aku tidak mampu. Ya Allah, ya ada doa lain kan? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalna alladhina min qablina. Ada doa tu, dia salah satunya ni makna dia. Ya Allah, tolong aku berlindung denganmu bahawa aku memikul beban yang aku tak mampu. Kan? Aku juga berlindung denganmu. Aqulu ma la a'lam, aku akan tuturkan perkara yang aku pun tak tahu. Apa ramai orang bercakap di sini pun tak tahu apa yang dia cakap. Betul ya? Minta berlindung dengan Allah. Ya Allah, kadang-kadang mungkin ustaz-ustaz, kadang-kadang dia berceramah bukan main lagi, dia sendiri pun tak faham. Betul. Ingat ustaz ni faham semua? Tak.
Ingat ustaz ni tahu semua. Tak. Lepas tu kadang-kadang saya cakap kat orang rumah saya, minta maaf saya cerita saya sikit. Kadang-kadang nak cerita kat orang marah, cerita kat kita sendiri. Kadang-kadang kita cakap kat orang rumah, kalau saya tak tahu, bagi tahu. Kalau saya terlupa, tolong ingatkan. Kalau saya tak pandai, tolong ajar. Saya bukan tahu semua. Kita sama juga. Kita suami kan. Adakah suami ni tahu semua? Tak. Adakah suami ni faham semua? Tak juga. Sama juga isteri pun. Jadi kalau saya tak tahu, bagi tahulah. Kenapa nak marah-marah ni? Apa marah ni? Dah saya tak tahu kan? Yalah, umur macam ni tak tahu juga. Dah tak tahu. Betul tuannya. 60 pun tak tahu. Dah tak tahu lah, 60 pun dah tak tahu. Bagi tahulah dah tak tahu. Oh, nak marah-marahnya. Lepas tu lupa. Dah lupa. Lupa. Selalu lupa. Tak kira lah selalu pun dah lupa. Betul, kadang-kadang kita ni kan simple je muamalah kita. Tapi kita ni lebih-lebih lah mengada-ngada. Padahal kita lebih lupa daripada dia. Betul. Yang ni pun tak tahu, dah tak tahu. Ni pun tak pandai. Dah tak pandai nak buat macam mana? Ajarlah. Macam kita contoh kalau kita kan, boleh tak you masak siakap 3 rasa? I tak pandai lah. Tak apa, tak pandai. Ni tak pandai. Ni pun tak pandai. Dan dia tak pandai nak buat macam mana? Relax lah. Macam bawa kereta, kadang-kadang bawa kereta. Berlaku juga pada saya bawa kereta. Waktu lepas, gitu. Kan I dah cakap tadi, suruh tunjuk jalan tu, tengok map tu. Tengok tu. Kan? Tapi kita sebenarnya kan, dah terlepas lah. U-turn je lah. Jauh kena U-turn. Dah jauh nak macam mana? Relax. Itulah hidup macam tu je. Apa maksudnya? Macam ustaz ni, dia silap. Contohnya dia silap. Dah silap lah, tegur lah. Kalau betul kan dah silap. Yang you pergi viral kesilapan dia satu dunia, tak apa masalah you ni. Bukan perempuan, you ni. Maknanya manusia ni tak ada kemanusiaan. Tidak, hatinya buta. Hatinya mungkin keras, bengis. Jangan sampai Allah pertemukan kita dengan malaikat yang bengis kerana kita bengis dengan hamba-hamba Allah. Okey. Ni tajuk apa pula ni? Okay. Ni mukadimah ni, tak belajar lagi. Jangan rasa dah mula belajar, belum lagi. Okey, au umariya fi haqqi a'taqiduhu. Aku juga berlindung denganmu wahai Allah. Aku bantahkan suatu kebenaran yang aku iktikadkannya. Kita dah berpegang ia ada sebuah kebenaran tapi duk bangkang. Contoh, Islam itu benar. Kita hidup dan mati dengan Islam. Islam. Berapa ramai Islam lawan Islam? Sedangkan Islam itulah hidup dia, Islam itulah kebenaran yang berada dalam Quran, hukumnya, syariatnya, segalanya. Berapa ramai orang Islam nak lawan Islam? Aku berlindung denganmu, aku bantah. Aku berdebat, aku bantah. Yang ni sama juga ni. Atau aku berdebat tentang suatu kebatilan yang aku kritikkan. Ya, debat atas dasar kebatilan. Atas dasar ketidakbenaran. Selain daripada Islam tidak benar. Tapi orang sekarang bergaduh atas nama apa? Macam-macam. Sosialis, kapitalis, sekularis, macam-macam dunia sekarang. Islam pula, Islam progresif, Islam apa? Liberal, Islam liberal. Benda ni ada benda apa tu? Benda yang tidak benar. Tapi orang berdebat di atas, Islam liberal. Mana ada Islam liberal? Islam liberal. Okey. Okey, tak apa. Kemudian, au ujadila an batilan, au attakhidhal ilma sina'atan, ataupun aku ambil ilmu sebagai rekaan-rekaan semata. Aku ambilkan ilmu pengetahuan sebagai rekaan-rekaan. Apa ramai ilmu? Orang panggil goreng. Tahu goreng? Duduk kat depan ni, orang bagi mic, goreng je lah. Ya? Cerita sana, cerita sini. Mengajar tak? Ya, menyanyi lagu Hindustan macam-macam. Apa ni? Ulama mana? Contoh. Buat itu, buat ini, macam-macam buat. Apa ni? Ilmu ke apa tu? Contoh.
Kenapa diam pula ni? Baik. Ataupun aku ambil agama sebagai barang dagangan. Ni. Ambil agama sebagai barang dagangan. Okey. Orang panggil apa? Berniaga atas nama agama. Ataupun belajar agama tu dah target dah awal-awal. Dapat BA, apa jawatannya? Sambung master, apa jawatannya? Sambung PhD, apa gajinya? Berapa bertambahan gajinya? Saya nak cakap sikit, minta maaf ya, minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Kalau saya silap, tolong tegur. Sebab saya pun banyak juga silap. Banyak dosa. Saya ni banyak dosa tau. Saya rasa saya ni kalau saya tak banyak dosa, saya nak mati dah. Tapi saya takut sikit. Sebab dosa saya banyak. Kan? Baru ni, bukan barulah, ada satu... Saya dapat satu ni lah. Tapi tak payah cerita lah. Dia pun cakap apa? Dia cakap, Ustaz Nik tu, dah ada doktor tu. Jadi kita kena bayar Ustaz Nik macam doktor-doktor lain. Okey. Terima kasih. Tapi saya nak cakap gini, tuan-tuan dan puan-puan. Bayarlah guru-guru kita sama je. Yang ada doktor, yang tak ada doktor. Kadang-kadang yang tak ada doktor tu, ustaz-ustaz kampung kita kata kampung, mereka lebih alim, lebih tulus, lebih ikhlas daripada itu. Bukan nak kata doktor-doktor tak ikhlas. Bukan. Bukan. Ya. Ikhlas, semua ikhlas. Bayar sama je. Kadang-kadang doktor ni dia dah pensyarah di tempat-tempat lain. Dia dah ada gaji tetap. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang itulah pendapatan dia. Sebab apa? Dia bagi diri dia kepada masyarakat. Ya. Ustaz-ustaz ni kalau dia berniaga boleh tahan juga, dia boleh kaya juga. Ya. Sebab Allah ni bagi adil je kecerdikan kadang-kadang kan. Biasalah, ada profesional yang cerdik, ada ustaz yang cerdik. Biasa sama. Ada orang kampung yang cerdik. Ingat orang bandar je cerdik? Tak. Mana Allah bagi sama, tuan-tuan. Ya. Tengok orang kampung, walaupun dia menoreh getah, anak dia ada 10, dia boleh jaga dengan elok, semua masuk universiti. Allah, bukan kita tau. Allah. Jadi bayar sama. Saya bukan bayar sama je lah. Tak payah bayar beza-beza. Ya. Lepas tu kadang-kadang kita nak sambung PhD nak buat apa? Nak suruh bayar lebih? Sebab title kita PhD. Tak. Ni. Aku berlindung denganmu daripada aku mengambil agama sebagai barang dagangan. Saya selalu, kalau nak jemput saya, jangan tanya soalan. Bayar berapa ustaz? Saya tak akan pergi. Juta pun saya tak pergi. Orang panggil apa? Nak bagi, tak nak bagi tak apa. Kita hidup dengan Allah. Tapi bukan nak sombong tau. Tapi bagi ambil lah. Bukan dah bagi. Macam tu. Bukan nak cakap ni takut kita jadi sombong. Tak, bukan. Bukan, tuan-tuan sekalian. Tapi yang ni bahaya ni. Ni bahaya ni. Okey. Tapi ada orang sampai menuduh kita pula penunggang agama. Ni mulut-mulut yang celupar. Habis kalau I menunggang agama, you tunggang apa? You tak tunggang apa-apa. Tak munasabah. Kan? Habis kalau you tak tunggang apa-apa, you nak balik akhirat dengan apa? Nak berjalan kaki? You ingat kaki you laju sangat nak sampai akhirat? Okey, setakat tu dulu. Okay. Ni gaya ceramah. Ni ceramah aja ni. Tapi lepas ni saya tak nak ceramah dah. Nak baca satu-satu dengan bicara hati. Harap-harap hati saya di saat saya sampai ke sini, saya sentiasa hidup hati saya. Au ad-din bida'atan. Ataukah mencari keduniaan dengan mana tadi? Atau ambil agama, au ad-din bida'atan tu mengambil agama sebagai dagangan. Au atluba ad-dunya, ataupun aku mencari dunia, menuntut dunia, binisyani rabbid dunia, menemukan pemilik dunia, iaitu Allah. Berapa ramai orang cari dunia, dia lupa dunia tu milik siapa? Milik Allah. Habis yang tak solat tu, cari dunia milik orang, lupa kat orang. Contoh, cari dunia milik Allah, lupa pada Allah. Ni manusia apa? Aku minta berlindung denganmu, ya Allah. Kita ni baca untuk kita ni, bukan untuk siapa-siapa. Atau a'mala lil akhirah, ataupun aku beramal demi mendapat balasan akhirat dalam bentuk bagaimana? Riya'an wa dhura, dalam keadaan riya' dan tipu daya. Beramal dengan akhirat, nak dapat pahala, nak dapat syurga, tapi duk riya'. Kejap selfie, kejap viral, selfie viral. Alhamdulillah, baru lepas 2 rakaat di depan Masjidil Haram. 2 rakaat tak payah cakap kat orang lah. Kalau 200 tu okey lah juga. Alhamdulillah, pagi ni duha 200 rakaat depan Masjidil Haram. Baru puas hati. Dua nak tunjuk kat orang, buat malu aja. Ya? Jangan, tak payahlah. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku buat. Cukuplah Engkau bagiku.
Okay. Cuma nak ambil gambar boleh? Boleh ambil gambar tu boleh. Bukan kata tak boleh ambil gambar. Dia cerita lain, ambil gambar lain, riak lain. Jadi ambil gambar tu nak simpan untuk kenangan anak cucu. Ambil. Dan saya kadang-kadang pesan, kalau ada program, setiap dalam program kita ambil gambar banyak-banyak. Mungkin itulah saat-saat yang indah yang kita lalui yang tak akan berulang kembali. Dia gambar ni sekali aja tahu. Kalau ada gambar lain di tempat yang sama, dah lain dah cerita dia. Kadang-kadang yang sebelah dah tak ada dah. Dulu ada. Kok yang sebelah, yang tengah-tengah tu yang tak ada. Kan? Betul. Okey, habislah cerita insya-Allah ya. Baik, di sini insya-Allah astagfirullahalazim. Baik, insya-Allah kita akan mulakan baca di sini. Silap saya tadi terlepas pandang. Kita hadiahkan Fatihah pada pengarang kitab ini, Sayyidi Syekh Zakiuddin Ibrahim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca di sini wahai anakku ataupun wahai anak muridku. Tajuk yang pertama yang beliau bawa tasawuf amali. Tasawuf amali ini ialah tasawuf secara praktikal, bukan teori. Okey, moga-moga Allah Taala buka kepada kita, buka hati kita, mempersiapkan jiwa kita bagaimana kita nak menjalani perjalanan perbahasan ilmu yang dirujuk pada ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa tetapi secara amali. Maka maka beliau mengatakan para ulama tasawuf mereka berkata. Qalu ni ialah kata kerja madhi, verb past tense, telah berkata mereka. Atau kalau kita terjemah secara harfiah. Waw itu waw jamaah, mereka. Mereka di sini siapa? Para ulama-ulama tasawuf. Okey ya, berkata, at-tasawuful amaliyu, ilmu tasawuf yang praktikal. Bahasa mudahnya, ilmu tasawuf amali. Apakah tasawuf amali? Tajribatun. Ia adalah suatu pengalaman kerohanian. Itu ilmu tasawuf amali. Ataupun sebuah pengalaman kerohanian. Kita ni ada jasad. Macam saya ulang balik yang tadi. Kita ada jasad, kita ada roh, kita ada hati, kita ada akal, kita ada nafsu. Setiap yang kita lalui itu ada pengalaman dia. Tahu ada tak pengalaman jasad? Banyak lah kan. Jasad kita berjalan sana sini, makan sana sini, bertemu orang itu dan ini. Ada tak pengalaman roh? Mimpi aja. Mimpi pun kena kejar kat hantu. Itu bukan pengalaman roh. Ada tak pengalaman hati? Yang tadilah. Hati kita ni dah rasa macam-macam dah. Okey, itu pengalaman hati. Ada tak pengalaman akal? Kadang-kadang stres kita ni fikir, nak pecah kepala kita ni. Itu pengalaman dalam hidup kita. Kemudian bila mana anak kita datang cerita kat kita, kita kata tak apa, benda tu biasa aja. Mama cakap biasa, I dah nak mati dah. Memang dulu pun sama. Mama pun pernah nak mati. Stres ni. Tertekan, bukan nak mati, tertekan. Pengalaman nafsu? Bagaimana? Nafsu makan. Pergi sana, pergi sini, queue sana, queue sini. Cari makanan viral. Itu pengalaman nafsu. Sampai pensan, beratur kat stadium tu, pukul 3. Chef apa? Nak makan nasi Arab. Itu pengalaman nafsu. Pantang tengok makanan viral. Kat depan rumah saya tu, padahal jalan kebun, jalan paling belakang. Tapi ada satu lagi yang belakang tu, iaitu dia panggil apa? Kapur Lombong. Ada ni jalan kebun. Saya tak faham. Dia nak buat kedai kecil aja. Saya kata dia ni nak buat kedai runcit ke kedai apa kecil ni? Kecil aja dia buat. Rupa-rupanya dia nak buat tempat minum kopi. Kan orang-orang sekarang kan. Jadi dalam tu buat kopi aja. Lepas tu dia buat kursi ni. Ya Allah, viral tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Orang datang maghrib penuh. Kereta penuh. Maghrib aja penuh. Tak tu dululah cerita dia. Itu pengalaman apa tu? Pengalaman nafsu nak minum kopi. Tak salah tau, tak salah. Kalau nafsu tu makannya makan yang halal, tak ada masalah. Jangan kata, tak boleh ke? Bukan tak boleh, boleh. Pergilah nanti saya bagi location. Kan? Pergi cuba.
Anak saya pergi beli, ambil dia punya loceng dia tu, balik rumah, duduk rumah. Menunggu, queue. Duduk rumah. Duduk dalam setengah jam, dekat 1 jam baru bunyi daripada rumah. Sebab dekat. Dia bunyi. Pergi ambil. Ramai. Ni mesti viral. Tapi saya tak pernah pergi. Bukan tak pergi tu, tak nak itu. Bukan apa sebab kita takat tu dulu. Jadi nak bagi tahunya ialah apa yang kita akan sampaikan ini tajribatun, beliau mengatakan aku akan sampaikan kepadamu ilmu tasawuf praktikal, suatu pengalaman kerohanian. Dan pengalaman kerohanian yang aku lalui ini, yang aku akan cerita kepadamu, dan kalau kamu mendapat pengalaman itu juga, tasilu bika ila, ia akan membawa jiwamu, dirimu ila tazawwuk, kepada pengertian mengecapi kelazatan pada jiwa. Okey. Nak bawa pengalaman kerohanian ini akan membawa kita mengerti bagaimana kita mengecapi lazatnya pada jiwa. Selalu lazat di lidah. Okey? Makan tu lazat, makan tu sedap. Dia ada satu benda yang sedap di jiwa. Sedap sangat. Bahkan lebih lazat daripada yang kita rasa di lidah. Itu pengalaman. Tak apa, dia akan cerita pada kita macam mana nak sampai ke situ. Okey. Kadang-kadang kan, saya nak tambah sikit lagi. Kadang-kadang kita ni rasa, dan kita memang rasa, tapi kita tidak mengerti apa yang kita rasa. Akhir sekali kita bertanya, kenapa aku sedih? Dan kenapa aku perlu sedih? Kadang-kadang kita nak kat seorang-seorang kan, kita pun tak tahu kenapa kita nak kat dia. Bukan handsome pun. Contoh ni. Kan? I pun tak tahu Ustaz, kenapa I tergila-gila kat dia. Ada orang mesej kat saya, macam mana Ustaz nak mengubat jiwa yang sudah, memang tak tahu Ustaz, saya jatuh cinta kat dia. Saya kata handsome sangat ke dia? Tak adalah juga. Contoh dia jawab. Cantik sangat kat dia? Tak adalah juga. Tapi kita, kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu, tak mengerti apa yang kita rasa. Tiba-tiba datang sedih. Kita pun tak tahu apa ke. Kadang-kadang rasa letih, rasa lesu, rasa lemah, nak kata kerja penat, tak adalah juga. Apa yang Allah nak rasakan kat kita? Ada dalam satu buku saya tu yang saya tulis, 1000 rasa sejuta makna. Kadang-kadang satu rasa 1000 makna. Bagaimana 1000 rasa? Pasti sejuta makna yang Allah nak bagi tahu kat kita. Okey. Itu tazawwuk. Sedap ni. Buku ni saya baca, ya Allah. Bukan sekadar kita baca, kita lalui. Saya lalui dengan guru saya 30 tahun. Kadang-kadang nak saya ni kena kawal sikit jiwa saya. Kalau saya setekan, dia tak boleh. Tak boleh tekan. Kerinduan yang sangat mendalam. Tetapi dalam masa yang sama, ketakutan yang sangat mencengkam. Bagaimana kita nak mempersembahkan diri yang macam ni kepada Tuhan? Yang ni yang saya nak cakap pada puan-puan. Pengalaman kerohanian. Maka sebab tu orang sufi ni, ulama-ulama mursyid-mursyid ni, mereka berbicara dengan penuh rasa yang mereka sudah lalui, pengalaman rasa dengan Tuhan. Rasa kedekatan, rasa kerinduan, rasa cinta. Yang ni susah nak cakap tahu, kecuali yang sendiri merasai. Nanti insya-Allah Allah bagi. Kemudian apa lagi pengalaman kerohanian, tasilu bika ila tazawwuq was-safa. Yang kedua was-safa. Apa kalau bahasa Arab, kalau kita nak belajar bahasa Arab tu, waw tu ialah dia kena ulang balik. Waw tu dan apa? Dan pengalaman yang boleh membawamu kepada kejernihan kerohanian. Jernih. Ya, roh kita ni dia bukan tak jernih, dia sudah sedia jernih. Tapi kadang-kadang dia dibelenggu oleh jasad, dia dibelenggu oleh hati yang bermacam-macam rasa yang tidak membawa kepada Tuhan, dan bahkan dia dibelenggu oleh akal-akal yang sombong,
Ya, akal kita ni sombong tau, rasa bijak. Rasa pandai, rasa terlebih tahu. You tahu, macam I tahu. Ya, you belajar banyak mana? Dan biasanya orang yang belajar sampai level doktor ni, dia jadi agak nak sombong. Betul saya cakap. Rasa lebih pandai. Betul. Jadi sombong. Rasa aku sudah belajar sampai habis. Mana ada ilmu habis? Siapa cakap ilmu tu habis? Mungkin itu baru titik satu. Sampai kat situ, baru titik satu baru. Ada aulia-aulia Allah ni, mereka menyelam lautan ilmu yang sangat dalam, yang sangat luas. Sampai kepada, orang panggil apa? Orang panggil lautan ketuhanan. Tu ya. Nanti saya akan kongsi rasa. Sebab tu, orang yang sampai satu maqam, dia akan rasa dia jahil. Itulah orang alim. Orang yang selama mana dia rasa dia alim, walaupun sedikit, dia masih jahil. Okay, ya. Walaupun sikit aja. Okey. Yang ni apa, macam mana ni? Okey, jangan risau. I tahu. Orang ni jahil. Sebab tu akhir-akhir ni banyak penyakit-penyakit yang kita tak pernah dengar sebelum daripada ini. Kenapa? Sebab orang mula rasa pakar. Yang ni pakar perubatan, yang ni pakar psikologi, yang ni pakar ekonomi, yang ni pakar akhir sekali. Apa yang boleh selesai? Tak selesai. Allah ni dia nak kita rasa apa? Sebab yang menyelesaikan hidup ni Allah. Dia yang memulakan hidup kita. Dia juga yang akan mengurus hidup kita. Dia juga yang akan mengakhiri hidup kita. Maka apa jua yang kita lalui, dia yang akan urus, akan rancang, akan bantu. Kita ni cuba tanya, daripada awal dulu sampai sekarang ni, siapa yang susun jalan cerita hidup kita? Jangan cepat sangat jawab, cuba renung dulu. Nanti tak rasa. Kita lahir sebagai lelaki, sebagai perempuan, anak siapa, lahir kat mana, duduk kat mana, membesar di mana, sekarang kerja apa, kemudian nak kahwin dengan siapa, anak lelaki ada berapa, anak perempuan ada berapa, sekarang duduk kat mana pula, sekarang siapa yang kita jumpa, kawan kita siapa, belajar, semua tu sampai bermulanya hidup ini, sampai akhir, semua Allah. Maka kalau kita sakit, hanya dia yang boleh sihatkan. Kalau kita sedih, hanya dia yang boleh gembirakan. Kita sendiri pun tak boleh buat apa-apa pada diri kita. Ni, jangan bangga sangat ni. Ilmu yang ada kat kita ni, akhir sekali kita sendiri pun buntu dengan diri kita sendiri. Bukan buntu dengan orang. Apa ramai orang bijak-bijak di sini pun tak tahu pasal perangai diri dia sendiri. Dia pun tak boleh mampu merubah diri dia. Ya, duk kedekut situ. Contoh, duk sombong situ. Duk riak situ. Maka dia tak boleh menyelesaikan masalah diri dia. Ya. Orang gelar dia apa? Ustaz. Tapi sombong. Ustaz apa sombong? Tak dengar cakap orang. Tak dengar kata. Orang tegur pun tak boleh. Ustaz apa? Cuba tuan-tuan pergi tegur ustaz tu. Ibu tengok. Tuan ustaz ke? Dia tanya kita pula. Salah-salah. Betul-betul. Tanyalah lagi kau yang alim-alim. Bukan nak cakap apa. Sama dah saya pun. Maka selama mana kita merasa diri kita, kita jahil. Itu ilmu yang tu dah tauhid yang kita dah belajar. Selama mana kita rasa kita kaya, kita miskin. Selama mana kita rasa kita alim, kita jahil. Selama mana kita rasa kita pandai, kita sangat-sangat tak pandai, bodoh dalam bahasa lain. Itulah kita. Jadi ini kejernihan. Jernih ruh kita. Hanya Allah saja. Kalau ruh kita ada selain Allah, ruh kita terbelenggu, tercemar. Okey, kemudian apa lagi? Wal musyahadah. Pengalaman kerohanian yang akan aku bicara kepadamu ini ialah sesuatu yang akan menyampaikan kepadamu musyahadah. Apa makna musyahadah? Penyaksian dengan mata hati. Ya, mata hati kita akan mula celik ketika itu kita menyaksikan dengan mata hati. Ketika itu Allah buka ilmu yang seluas. Jadi selama mana sekadar kita nampak mata ni, ilmu baca kitab, kita tak nampak dengan mata hati kita di sebalik penulisan-penulisan itu, makna-makna yang tersirat itu, makna yang tersirat di sebalik alam ini. Apa makna tersirat di sebalik alam ini? Apa makna tersirat di sebalik diri kita? Sebab tu kadang-kadang kita kedua bahasa, kita lihat diri kita dan jangan lupa lihat di sebalik diri kita.
Siapa di sebalik diri kita? Allah. Gitulah, okey ya. Dan lagi, wal wusul, dan akan aku bicarakan di sini kata-kata para alim ulama tasawuf ialah sebuah pengalaman kerohanian yang akan menyampaikanmu kepada al-wusul, menyampaikanmu kepada ila sirri zat, kepada sebahagian rahsia-rahsia zat Allah. Allah Ta'ala ni dia ada rahsia, tapi ada dua syarat. Allah tak akan buka rahsia kepada orang yang tidak setia kepada dia. Dan Allah tidak akan buka rahsia kepada orang yang tidak boleh jaga rahsia. Jadi ada rahsia-rahsia Allah. Sebab tu para awliya tu, jangan kalau duduk dengan dia. Dia boleh buka rahsia-rahsia kita yang Allah buka kepada dia. Ya? Sebab tu kata ulama, iza kunta ma'al awliya, kalau kamu duduk dengan para awliya, fahfaz qalbak, jaga hatimu. Ya, tolong jaga hati betul-betul. Kemudian tak apa lagi. Penutupnya, wal khilafati 'alal ardi, dan pengalaman-pengalaman kerohanian yang akan menyampaikanmu sebagai untuk kamu layak sebagai khalifah di atas muka bumi ni. Kita ni kan khalifah. Layak tak kita sebagai khalifah? Ada yang layak, ada yang tak layak. Orang yang layak menjadi khalifah atas muka bumi ni ialah orang yang sudah sampai roh dia kepada Allah. Sampai apa? Mengenal Allah dan menjadi hamba yang sempurna kepada Allah. Itulah khalifah atas muka bumi ni. Kalau tidak, tak tahu kita jadi khalifah Allah ke khalifah siapa. Okey ya. Okey, tak apa. Ni mungkin orang panggil pendahuluan. Bicara pertama. Mungkin kita akan nanti bulan depan. Tengoklah kalau sempat, kalau tidak kata tahun depan. Bulan depan ada? Ada, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kalau bulan depan ni, sempatlah dua. Okey. Jadi saya akan ulang balik yang ni. Saya akan ulang balik sebelum masuk yang seterusnya. Okey ya. Ya, di sini ada dua untuk permintaan kepada kita semua. Pertama, minta doakan Muhammad Hafi Iyad Haji Hud yang akan menjalani operasi tulang belakang pada minggu depan. Kemudian doa juga kepada adik ipar saya, Maznah binti Ali, kanser, sakit kanser, leukemia. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fil ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil alaina ya Allah, khususan ala Muhammad Hafi ya Allah, wa khususan ala Maznah binti Ali ya Allah, dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana ya Allah, washfi Muhammad Hafi wa Maznah binti Ali ya Allah. Allahumma shfi mardana washfi Muhammad Hafi wa Maznah binti Ali ya Allah, wa sahih ajsadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka kasirun ya wahhab, fahab lana wa lahu Muhammad Hafi wa Maznah binti Ali ya Allah, dawaan min indika wa shifaan min indika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allah